Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Fidos bin Muhammad Jahari, Wakil Pengawas di PSS Sekolah Menengah Kebasan Terang Hilir. Hari ini kami akan membuat liputan sempena Mesyuarat Agung PABG kali ke-51. Mari kita saksikan program pada hari ini. Majlis PIBG ini diadakan bagi mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah serta membincangkan usaha-usaha ke arah kecemerlangan murid. Kerjasama erat antara ibu bapa dan pihak sekolah amat penting dalam memastikan perkembangan sosial dan akademik pelajar sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan yang dipertua PIBG diikuti dengan amanat daripada pihak pentadbir sekolah yang menyentuh pencapaian serta hala tuju sekolah untuk tahun semasa. Yang besar Puan Nurlaina binti Ismail, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Terang Hilir. Yang besar Mesyuarat ini menghimpunkan para ibu bapa, guru serta barisan pentadbir sekolah dalam usaha memperkukuhkan kerjasama demi kecemerlangan murid. Selain itu, sesi perbincangan turut membuka ruang kepada ibu bapa untuk menyuarakan pandangan dan cadangan secara konstruktif. Majlis diteruskan dengan ketibaan yang berbahagia Datuk Nur Azmi bin Yusof, Pegawai Politik Esko Kanan Negeri Sembilan, yang disambut penuh meriah oleh para hadirin. Kehadiran beliau menyerikan lagi majlis pada hari ini. Di sini saya sedang bersama Setiausaha PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Terang Hilir. Faza, apakah peranan PIBG dalam membantu sekolah? Peranan PIBG dalam membantu sekolah adalah untuk membekalkan dana-dana perbelanjaan bagi program-program sekolah lah. Kami bertindak sebagai orang tengah mencari perbelanjaan dan juga luluskan kertas-kertas kerja yang dibuat oleh guru-guru, dan kita bincang dalam mesyuarat JK PIBG untuk kita salurkan dana kepada program-program dan aktiviti sekolah. Terima kasih. Pelbagai agenda penting telah dibincangkan, termasuk pembentangan laporan tahunan, laporan kewangan serta cadangan penambahbaikan, kemudahan dan program sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil TV PSS ingin menanyakan beberapa soalan kepada Cik ini. Cik, mengapa kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah penting? Kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah penting. Kita nak bentuk anak-anak ni, pembentukan asasi hadah dengan akhlak anak-anak dekat sekolah. Boleh tahu tahap pendidikan anak kita kat sekolah tu macam mana. Dia punya pembelajaran dia. Lepas tu sebagai tanda sokongan kita lah dekat sekolah, kecemerlangan anak-anak kita. Terima kasih. Pelbagai persembahan murid turut diadakan bagi memeriahkan majlis ini. 完璧忽然严重的做法吧，让春水浇灌出你的地，对你的骄阳，对你的思想和在外的悲伤。 Assalamualaikum
Sekian liputan daripada TV PSS SMK Triang Hilir. Saya Muhammad Firas Muhammad Jahari. Terima kasih kerana menonton.